kualiti biasa. Oh. Ramai yang tak tahu jati ni tahan air. Osh. So apa bos kelebihan jati sebenarnya? Ramai nak tahu apa kelebihan jati. Kenapa orang ramai sekali bertukar kepada jati? Nombor 1, bagi Boyjan cantik dan seni. Oh. Nombor 2, tahan dalam long term. Nombor 3, dia kalis banjir. Alamak. Banjir. Uish. Lemponya. Tu satu. Alamak. Okey, ni barang baru geng Wow. Boyjan buat barang baru. Alamak. Barang baru lah. Ni barang baru. Tak lagi, Okey, bos. itu grade biasa. Ini grade yang baik sikit. Alamak. Ini grade yang baik sikit. No, dia lempo Bos. lagi. Dia lempar je. Bukan. Alamak. Nak test. Alamak. Dia lempar. Uish. Jadi sampan. Alamak. Alamak. Okey. Bukan apa sebab acik-acik tahu yang Bozijan memang Randy. Oh. Dekat depan pun Bozijan dah Randy. Yang ini anggaplah dia macam terendam banjir. Osh. Okey. Color dia boleh berubah. Oh. Color tetap boleh berubah. Kayu tak mungkin rosak. Cantuman mungkin rosak. Oh. Color mungkin berubah. Tapi bila masanya? So setiap hari kita akan tengok, kita akan update. Okay, contoh geng. Macam ni. Ini adalah grade biasa. Kualiti biasa. Tapi finishing dia not bad bagi Bozijan. Ini belum kategori terlalu kering barang dia. Ini yang dalam kotak baru sampai. Oh. Okay, Bozijan buat macam ni. Okey. Ini adalah kayu yang baik. Osh. Alamak. Ini kategori semi typical kalau tempat Bozijan lah. Wow. Soluasi. Ini finishing P2. Kena ingat, ini finishing P2. Wow. Finishing P2 paling baik. Nombor 1, P8 yang nombor 2. So kalau acik-acik nak jati dekat gudang Bozijan, finishing yang paling cantik, paling tahan, paling okey, finishing P2. Cakap je, finishing P2. Sofa ke apa, finishing P2. Oh. Alamak. Kita nak tengok first, rosak apanya nanti. Sebab kita buat biasa dalam akuarium. Oh. Buat dalam akuarium. Dalam akuarium kan bersih. Kalau sini kan dia berlumpur sikit. So kita tengok. Hari-hari kita akan tengok apa je perubahan. Anggaplah ni banjir. Anggap ni banjir. Celup-celup Makin sikit. mengarut. Alamak. Apa dia? Ada yang komen makin mengarut. Mengarut. Alamak. Ini bukan mengarut abang. Abang tu tak. Saya 2020. Okey, contoh ramai yang ingat jati ni semuanya tahan. Oh. Semuanya finishing okey, semua bertahun-tahun. Tak. Jati ni tak semuanya tahan bertahun-tahun. Meh tengok sini. Osh. Ini adalah kayu mahagoni.